Kecut mat. Kecut teruk man. Ambil kau, melekat jam dia. Habis. Nampak pin ni pun dah melekat, tak boleh gerak dah. Dia tak menggunakan minyak hitam yang berkualiti, dia tak jaga servis dia. Okey guys, hari ni kita ada sebiji motor Y16. Motor ni adalah motor kepunyaan customer kami yang mana sentiasa melakukan servis di kedai kami. Antara motor yang sangat-sangat partikular dan sangat-sangat menjaga minyak hitam, dan dia adalah seorang yang sentiasa mengikut kita orang punya recommendation, valve clearance dan sebagainya, major service, dan mengikut rekomendasi apa yang kami beri pada dia lah. Motor ni dah jam dah. Jam dia jam piston. Kau tengok piston dia ni. Kecut mat. Kecut teruk man. Ambil kau, melekat jam dia. Okey, pin ni pun kita nak keluarkan dah tak boleh dah. Dia melekat dah pin ni. Nampak? Habis. Nampak? Pin ni pun dah melekat, tak boleh gerak dah. So, sekarang ni owner ni terpaksa ganti crankshaft dan terpaksa overhaul. Korang boleh tengoklah. Ni keadaan di mana kita membuat kerja pembersihan. So, kita membuat gantian dan sebagainya. Dia akan kerja full overhaul, menggantikan crankshaft dan sebagainya. InsyaAllah lepas siap nanti macam motor baru. Persoalan dia, kenapa motor ni boleh jam teruk macam ni babe, sampai kan piston dia kecut? Mesti akan ada yang cakap okey, dia tak menggunakan minyak hitam yang berkualiti ataupun dia tak jaga servis dia. Macam saya bagi tahu awal tadi, owner adalah seorang yang sangat-sangat menjaga motosikal, dan saya tahu sendiri sebab dia adalah pelanggan tetap di kedai saya. Satu masa dulu dia datang untuk buat major servis. Semasa tu kami ada memberitahu antara option untuk motor Y16 ni adalah menggantikan oil pump. Y16 ni dia ada isu dengan minyak hitam yang tak sampai ke rocker arm, menyebabkan rocker arm makan, camshaft makan, cala sebagainya kan. Antara option ialah kami akan menyuruh menggantikan oil pump racing, iaitu oil pump aftermarket lah. Sebab apa kita nak gantikan oil pump aftermarket ni adalah untuk menjaga enjin sebenarnya. Satu ialah dia mempunyai oil flow yang lebih baik, lebih increase. Oil flow dia lebih banyak. Contoh kalau macam oil pump standard boleh supply 80cc, dia boleh hantar 120cc, lebih hampir kepada 20-30% daripada normal, contohlah kan. Dan salah satu ialah kalau owner membuat gantian minyak hitam yang lebih pekat, maka oil pump racing ni mampu untuk menghantar minyak ni kepada kita punya komponen-komponen motosikal kita. So untuk mengelakkan kerosakan lah, disebabkan flow rate dia pun tinggi, lebih banyak daripada yang standard. Second ialah dia dapat menghantar minyak, so kita anggap ia sebagai satu penambahbaikan lah. Motor ni standard je nanti mungkin ada yang cakap motor ni dah modi up spec ke. Tak ada, motor ni memang standard kilang dan hanya membuat penukaran oil pump sahaja. So apa yang berlaku ialah ni ada oil pump dia. Korang boleh tengok apa yang dah jadi kat oil pump dia. Nampak ni rata babe. So oil pump ni fail setelah dia gunakan hampir 30 lebih ribu kilometer. Bukan 3,000 kilometer atau 1,000 kilometer. Kalau dia rosak dalam 1-2 ribu kilometer, bolehlah kita claim kerosakan tu berlaku disebabkan oleh pemasangan yang tidak betul. Tapi ni hampir 30,000. So, dia adalah satu jangka masa yang panjang. Dan ini adalah satu kes lagi berlaku pada motor yang lain. Nampak ni, oil pump ni boleh berjoget man. Zoom Farid. Nampak boleh berjoget. Ni kes yang sama, oil pump brand yang sama. Mungkin ada cakap satu brand saja berlaku benda ni. Kita ada brand lain, sama juga dia berlaku macam ni, bulat. Nampak? Alright. Yang ni satu lagi. Ini bukanlah kes yang pertama berlaku kat kedai abang lah. Okey, ini adalah mungkin ada yang brand orang lain tukar kat kedai lain. Oil pump yang sepatutnya kita gantikan untuk menambah baik ni nampaknya ada isu. So mungkin antara kerja yang korang buat ataupun korang boleh buat adalah, pemerhatian yang korang boleh buat adalah korang kena cek oil pump ni. Mungkin gantikan setiap 20,000 km. Kalau korang rasa penggantian setiap 20,000 km adalah bermasalah dan membawa masalah kepada poket korang, mungkin maintain je lah pakai oil pump standard dan guna minyak hitam mengikut recommendation yang telah diberikan oleh pengeluar. Kalau korang nak upgrade minyak hitam dan sebagainya, nak tukar minyak hitam yang lain, dan korang nak upgrade pakai oil pump ni, maka korang kena buat pemeriksaan oil pump yang lebih kerap. So sepatutnya dia membuat kebaikan pada enjin ni, tapi hari ni dia telah membawa kerosakan. So abang bukan nak hantam brand ni lah, abang just nak buat video ni adalah untuk mendidik kita untuk mengetahui bahawa oil pump ada problem. So korang, kalau korang ada brand-brand yang korang dah pakai lama, mungkin korang boleh drop brand tu. Mungkin abang boleh digunakan pada kedai abang pada masa yang akan datang. Kita tak ada niat nak menghukum atau nak menuding jari lah. Dia mungkin cakap lah pemasangan tak betul ke apa sebagainya, mileage 30,000. Kalau pemasangan tu tak betul, pelik lah. Betul. Sekali lagi,
Abang harap video ni dapat memberi manfaat. So kalau korang dah buat penukaran oil pump ni, cek oil pump korang dalam masa segera untuk mengelakkan poket korang koyak. So apa-apa pun, hauliau miau miau ciao ciao. Mantap Pak Abu, abang sayang korang. Assalamualaikum.